Kat depan aku ni adalah Buzz Lightyear High-Tech Edition yang muncul di Toy Story 5. Pada korang yang dah tengok Toy Story 5, mesti korang tahu apa yang dia boleh buat. Persoalannya, Buzz Lightyear ni boleh buat ke apa yang sama macam dalam movie tu? Kalau korang nak tahu, korang tengoklah video ni sampai habis. Buzz Lightyear ni baru je sampai semalam aku unboxing. Hari ni aku dah curi-curi masuk untuk review. Agak excited juga. Kalau kita tengok kotak dia boleh nak cakapkan accurate. Dia punya design memang cantik lah kan. Tapi dia punya sayap ke tepi ni hanya print sahaja. Dia tak timbul macam Signature Collection. Dan dia agak tebal. Dia besar gila kotak dia. Kalau Signature Collection kecil sikit. Aku tak tahu kenapa apa yang besar sangat. Kat belakang ni ada instruction dia. Banyak sangat instruction aku malas nak baca. Jomlah kita unboxing tanpa membuang masa. Ton ton tada. Ton ton tada. Nampak tak? Wow. Oh, ni punca dia kenapa kotak dia agak tebal. Nampak tebal kan? Sebenarnya dia ada 2 layer. Satu layer ni dia punya, nampak tak? Dia punya wing. Wow. This is amazing. Banyak gila instruction dia. Kat bahagian dalam ni kan, kita tengok kiri kanan kotak bahagian dalam, banyak gila instruction dia. Sayangnya nak keluarkan, tapi kita kena keluarkan juga untuk aku menjayakan video kali ini. Wow. Tan tarang. Akhirnya. Jadi beginilah rupa dia. Tapi kejap, tak nak review dulu lebih. Sebab nak keluarkan dia punya wing dulu. Wow. Beginilah rupa wing dia. Lain macam babe. Pertukaran Kamen Rider. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, bateri tak masuk ni. Bateri dia asing. Pada lah korang cari bateri je. Aku cari bateri remote. Dia menggunakan bateri AAA. 3 pieces bateri AAA. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita menyatukan dia. Wow. Tapi berat weh. Sebab dia punya belakang ni agak besar. Gemuk, berat. Tak tahu lah boleh stable tak kalau dia berdiri. Sekarang aku lepaskan. Nak jatuh. Okay, jomlah kita try dia punya function. Dia ada 2 mode. Satu bahasa Jepun, satu bahasa Inggeris. Kita try bahasa Inggeris terus lah kan. Kita try tekan button dia yang colour merah ni. Star Command. Wow. Rendezvous with Star Command. We need to find higher ground. Affirmative. Halt. Aye. Save yourselves. I have our bearings. East, north, east. Man down. What do you see? Button kali hijau ni pula. Good work. Toy. A toy? You said a toy? How do you know all this? Star Command. No. Greetings, Space Ranger. I am on a rescue mission. Dia suara dia macam serak sikit kan. Ke aku je dengar macam tu. Greetings. Mission accomplished. To infinity And beyond. Okey lah, suara pun agak kuat juga. Tapi tak adalah kuat sangat. Tapi detail dia bapak cantik weh. Aku agak kagum juga. Sekejap. Wih, articulation dia bapak best kat bahagian kaki. Lepas ni aku review je articulation. Tapi sebelum tu jom kita review dia punya wing. Kita tekan button kali merah ni. Buzz Lightyear. Wih. Bapak nice gila weh. Sama weh macam dalam movie kan. Dia kalau nak masukkan dia pun dia ada cara dia tau. Dia kena tutup dia punya kipas ni dulu. Infinity and beyond. Wih, nice gila weh. I like it. Ni je yang Buzz Lightyear High-Tech Edition yang paling sama macam dalam movie. Yang paling movie accurate. Macam brand lain ada je yang keluarkan, tapi size dia pula tak sama kan. Tapi nak diikutkan taklah movie accurate sangat sebab dia punya ni terlalu besar lah.
Tapi ini je yang mampu Takara buat. Takara je yang boleh buat saiz betul. Lepas tu puas jugalah nak main kan, kena dengan harga. Articulation dia pun boleh tahan juga. Banyak juga articulation dia. Tapi sebelum tu jomlah kita tengok detail dia dengan lebih dekat. Kita tengok dengan lebih detail lah. Kalau korang nampak kat bahagian tangan dia ni, kat atas tangan ni nampak macam ada garis-garis ni, memang sebiji macam dalam movie. Articulation kat tangan dia pun agak banyak juga. Bahagian siku dia pun boleh lipat-lipat. Macam ni tangan dia boleh pusing-pusing. Macam ni dia punya bicep pun boleh pusing kan macam ni. Bila aku nak try pusing kan, rasa macam sangkut-sangkut dah. Korang jangan paksa sebab kat bahagian tangan kiri je boleh pusing 360 macam ni. Kat bahagian tangan kanan ni mungkin ada wiring laser, sebab tu tak boleh pusing. Dia tak boleh nak gerakkan setiap satu jari dia. Dia boleh gerakkan macam ni je. Berugi betul lah. Tapi bolehlah pusing dia punya pergelangan tangan dia macam ni. Boleh lah, daripada tak ada kan. Kita try tekan dia punya laser. Kuat juga, tapi sound dia tak sama macam dalam movie lah. Dekat bahagian tangan kiri yang dia boleh buka untuk communicate tu pun tak boleh nak buka. Benda lah. Dia punya detail dada dia yang warna hijau ni pun agak cantik juga. Hampir sama macam dalam movie. Tapi jetpack dia ni agak besar lah. Tapi tak apalah. Dekat bahagian perut dia yang berlipat ni, material dia plastik, bukan getah. So membuatkan pergerakan dia agak terbatas. Tak boleh nak tundukkan dia, tak boleh nak rukukkan dia. Boleh pusing-pusing macam ni je. Kaki dia boleh ke depan, boleh ke belakang dan boleh kangkang macam ni. Kat bahagian lutut dia pun boleh lipat macam ni. Wow, rangup bunyi dia. Kat bahagian kaki dia macam susah lah nak lipat. Aku tak berani nak buat. Tapi kat bahagian tepi ni nak sengit-sengitkan dia boleh je. Senang lah kalau nak posingkan dia. Kepala dia boleh ke kanan, boleh ke kiri. Visor dia pun boleh tutup macam ni. Dan boleh buka juga. Memanglah boleh buka kan. Tapi tak ada function lah. Tak ada bunyi apa-apa. Dia bunyi kosong je. Suara dan function yang keluar dari badan dia tu, speaker dia dekat bahagian bawah tu. Nampak tak speaker tu? Kita try untuk kali yang terakhir. Kita keluarkan wing dia. Nak buka dia punya kipas, tekan butang kat belakang ni. Memang padu. Macam mana nak bagi dada dia berlampu senang je. Korang ambil buzz light ni, korang bawa masuk ke tempat gelap. Korang tutup lampu sebab dia punya dada tu glow in the dark weh. Bila dalam gelap dia akan berlampu. Bapak terang gila weh, cantik gila weh. Tapi kalau dalam movie dia memang berlampu betul lah. Kalau mainan dia glow in the dark je. Boleh lah kan, daripada tak ada. Jadi berapakah harga Buzz Lightyear high-tech edition yang aku dapat ni? Aku dapat ni beli melalui Amazon. Itu pun kawan aku tolong belikan, Brother Daniel. Terima kasih Brother Daniel kerana tolong belikan Buzz Lightyear yang harga mampu milik. Dengan harga mampu milik ni aku dapat dengan harga 220. Memang murah gila. Jadi takkan nak beli satu je kan. So aku beli dua Buzz Lightyear ni. Korang tengok video sebelum ni aku ada beli dua. Memang satu tu aku rasa memang aku balut, aku simpan. Memang tak buka lah. Itulah jawapan dia kan. Kalau korang nak dapatkan dengan reseller-reseller Malaysia kat luar tu, boleh je. Dalam 300 rasa boleh dapat kot kan. Paling murah 350 pun ada, tak silap aku. Tapi kalau harga lebih-lebih siapa nak layan kan. 400-500 sudah kenapa. Tu harga orang gila punya harga. Okay, itu je lah review aku untuk kali ni. Kalau korang berminat dengan video-video aku, korang boleh follow ataupun subscribe. Okay, itu je lah. Bye!